Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tengah hari lah, tengah hari. Apa khabar? Assalamualaikum. Hari ni kita live dekat Norman Revolusi Tinted. Kita ada tiga, Norman Tinted, Norman Tinted Batu Pahat dengan Norman Revolusi Tinted. Norman Revolusi Tinted ni lebih kepada aktiviti lah. Aktiviti saya sendiri yang handle Facebook TikTok ni, Facebook pula. TikTok ni. Okey. Saya nak memperkenalkan lah. Kalau Norman Tinted Batu Pahat tu memang tim saya yang handle. Dengan Norman Tint tu pun tim saya yang handle. Saya ada masuk sikit lah. Kalau yang ini khas memang saya sendiri. Kadang-kadang saya ada produk-produk, kadang-kadang kita ada tunjukkan cara pasang. Okay. Aktiviti-aktiviti yang Norman tengah buat lah, macam perkembangan perkembangan Norman Tinted, apa yang ada dekat dalam Norman Tint, proses-proses pemasangan tinted, kerja-kerja pemasangan, okay, itu Norman Revolusi. Macam-macam lah dia buat, aircon pun kita ada buat. Okay, hari ni kita nak tunjuk jenis-jenis tinted. Okay, ramai orang tak perasan tinted ni sebenarnya ada banyak jenis, tapi orang bandingkan jenis tu melalui UV, IR. So kat situ sebenarnya kita nak cuba bagi pemahaman sebenarnya kalau kita nak cari tinted yang tak panas, tidak semestinya kita kena cari tinted yang gelap atau cari tinted yang IR tinggi. Sebab saya sendiri dah mengalami masalah-masalah macam ni. First, sebenarnya saya ni berasal daripada mekanik. Okey, lepas tu saya berminat nak pasang tinted ni sebab dulu saya seorang runner. Okey, dulu saya seorang runner, saya belikan barang untuk bengkel tu. Macam tu, macam kita ambilkan barang tu untuk bengkel tu macam runner lah, runner dan promen. So kat situ saya menghadapi silau lah, hari-hari memandu kan. Okey, kat situ yang saya belajar tertarik dengan tinted ni sebab dia gelap dan dia transparent. Itu yang saya suka, dia gelap dan dia transparent. So kat situ saya dapat bayangkan bila gelap dan dia transparent bermaksud dia mengurangkan cahaya masuk ke dalam mata kita dan kita pun rasa redup. Tapi sebenarnya tinted ni dia ada banyak jenis. So kalau kat sini siapa yang ada masalah silau dan panas, korang jangan ingat tinted gelap tu menyelesaikan masalah. Sebab semua tinted kebanyakannya gelap, walaupun yang biasa, walaupun yang baik. Tapi yang betul-betul keperluan kita mungkin adalah satu jenis je. Okay. So saya nak tunjukkan kat sini kenapa saya cakap tak semua jenis tinted gelap tu ada function tahan panas atau ada function anti silau. Okay, ini berdasarkan pengalaman lah. Okay, saya pun sharing ni sebab ramai orang anggap tinted ni sama. Sebab tu saya sharing. Tinted ni tak sama. Kalau sama, tak adalah banyak jenis ni. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini semua tinted so far memang yang terbaik. Kalau saya cakap tinted yang biasa saya tak ada, tipulah. Saya memang ada tinted biasa. Tapi saya jujur memang yang biasa lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia tinted yang biasa, dia cakap dia punya spek dia premium. Tinted yang premium, dia cakap harga dia macam harga tinted biasa. So saya tak ada macam tu. Saya kalau cakap tinted biasa, macam ni lah tinted biasa. Okey, tinted biasa macam ni. Kadang-kadang dia bandingkan dengan dia punya UV dan IR. Okey, UV dan IR. Okey, paling banyak adalah IR. Okey, paling banyak orang bandingkan tahan panas adalah IR. UV ni jarang lah sebab semua tinted ada UV. Okey, kalau saya tunjukkan anda boleh nampak UV IR dia 25%. Okey, kalau kat sini yang baik IR dia 95%. Ada juga sebenarnya IR dia tinggi sikit dalam 50%. Pun harganya 100 lebih, tapi saya tak ada lah. Okey, takut kadang-kadang ada kalau tempat orang tu mungkin just dari nombor printed ni saja. Okey, mungkin dekat meter salah. Tapi bukan itu yang paling penting sebenarnya. Sebab walaupun kalau kita cek meter mungkin IR tinggi, tak semestinya dia sejuk. Sebab ini pengalaman saya. Okey, kalau anda tengok dekat sini contoh, apa yang menyebabkan berbeza dengan tinted titanium? Kenapa harga dia lain?
Kat sini anda akan rasa mungkin expectation anda apa? Adakah ini printed atau adakah macam mana? So kat sini yang saya cuba nak bagi tahu, sebenarnya nak tengok tinted yang berkualiti tak semestinya tengok dekat IR sahaja. Okey. Kadang-kadang dia punya UV je tinggi tapi dia punya tahan panas tu mengalahkan tinted nanoseramik. Ini benda terjadi dekat saya sendiri. Okey, sebab tu saya showcase dekat anda setiap hari. Okey, masa tu saya pasang tinted. Pertama masalah kita nak pasang tinted, kita silau, kita panas, betul. Okey, bila silau kita nak cari tinted macam mana? UV 99%, betul tak? Okey, semua tinted kebanyakannya UV 99%. Tapi macam mana kita nak tahu tinted tu potong silau? Anda kena test. Okey, kebanyakan orang dia kena test. Okey, lepas tu itu pertama, yang kedua anda kena pilih yang gelap. Okey, anda kena pilih yang gelap. So kena pilih yang gelap, baru dia punya reject heat dia, baru dia punya UV dia, reject heat dia rasa selesa. Faham? Tapi kalau macam kita pilih tinta yang IR tinggi, kita dah dapat dah dia punya reject heat dia tinggi. Tapi apa gunanya UV? Betul tak? Anda boleh detect tak kat situ? So kat situ dia berlakunya kekeliruan yang mana pentingnya UV tu asalnya jadi tak penting. Okey, menyebabkan anda tak akan pilih tinted yang ada kualiti betul-betul macam ni. Okey, sedangkan ini lebih baik, tapi anda akan nampak UV 99, IR 95%. Dekat sini UV 99, IR 95% sama. Kenapa nak pilih yang mahal? Betul. Tetapi anda ada masalah silau, anda ada masalah panas. Macam saya cakap tadi, dia tidak akan sama pergi dia. Okey. Tak semestinya silau UV 99% silau tu dah cover. Kalau dah cover 99% UV tu dah cover silau, of course kita cuma perlu ambil yang nano basic sahaja. Okey, nano basic sahaja pun dah cover silau dah. Tapi rasa dia tetap tak sama macam premium ceramic. Macam saya dulu pakai, first saya pakai yang biasa. Okey, dia gelap, silau dia cover. Okey, dia gelap, silau dia cover, alhamdulillah. Okey. Tapi saya rasa macam panas tu masuk. Okey. Panas tu masuk, silau tu kadang-kadang masih ada juga, kat time hujan tu macam ada juga. So, saya rasa mungkin IR tak tinggi. So, saya ambil IR. Ambil tinted yang IR dia tinggi. Okey. Selepas saya ambil tinted yang IR dia tinggi, alhamdulillah, silau cover, panas pun cover. So bila kita ambil yang terang, panas tu tak masuk kat dalam mata. Alhamdulillah. Okey, tapi time hujan, time panas, dia tak sama keadaan tu. Okey. Saya tak pasti nak cakap macam mana, tapi dia tak sama. Bila time hujan kita akan rasa macam kurang elok. Ini kita contoh je, bukan ni tinted dia. Macam kurang, macam blur. Ini tak blur lah. Okey, macam blur. Okey. Cuma dia punya ketahanan sampai 3 tahun, dia mulalah dia ada blur. Sebab tu saya bagi warranty 2 tahun. Okey, dia blur tu pun bergantung kepada penggunaan anda. Kalau anda jemur panas je, dia blur lah. Okey. Tapi kalau anda jaga tak jemur panas, dia tahan punya. Ada orang pakai sampai 4 tahun pun masih elok, 5 tahun pun masih elok. Okey. Okey, saya sambung cerita. Lepas tu dia masih tahan panas. Okey, alhamdulillah dia tak panas, dia tak silau, bawa kereta pun okey, selesa, tapi rasa macam tak clear. Okey, dah tak silau dah tapi tak clear. Dah masalah baru. Biasa kita masalah silau dan panas saja. Tapi kurang clear. Kurang clear tu maksudnya bila kita tengok pandangan dari dalam keluar tu kurang jelas. Dia gelap dah bagus tapi kurang jelas. Macam mana? Okey, so lepas tu saya buat apa? Saya rasa memang tinted macam ini kot. Saya rasa memang tinted macam ni. So kalau nak rasa clear sikit, pakai yang terang. Okey, lepas tu dah pakai yang terang, rasa macam kurang gelap. Bila tengah hari dia rasa macam terang sangat. So macam tu jadi macam susah nak buat keputusan. Dan lepas tu saya cuba sampai satu masa supplier tu cakap, kau pakai tinted ni, titanium, dia special material. So saya pakailah special material, titanium atau ceramik.
titanium atau seramik. Atau saya pakai dia ada versi bawah dia tapi dah tak ada. Versi bawah dia adalah basic USA. Okey, basic USA tu korang boleh dapatkan tapi harga dia boleh tahan. Sebab apa saya cakap boleh tahan? Harga dia 400 tapi dia cuma tahan 2 tahun. Tapi dia punya jelas clear tu susah nak cerita. Tahan 2 tahun tu dari segi blur lah 2 tahun 3 tahun. Tapi dia punya jelas clear tu bukan blur, macam mana cakapnya, dia berombak. So saya tak ambil lah tinted tu. Okey, lepas tu saya upgrade tinted kepada titanium. Okey, saya upgrade kepada quality titanium. So dia punya kelebihan titanium ni ada je dekat kelebihan seramik, ada je dekat sepatut. Redup, tahan silau, tahan panas. Kalau anda nak cari tinted tahan panas, tahan silau, okey je pakai ni. Tapi ini special material. Special material ni dia memang tahan silau, memang tahan panas, tu memang tak menafikan, tapi dia kelebihannya adalah clear. Clear. Kalau anda ambil yang terang, dia jelas, tak silau. Kalau ambil yang gelap, memang gelap lah. Tapi ambil yang terang, kita tak takut dia terlalu terang. Kalau ambil yang terang, kita tak akan takut terlalu terang kalau di waktu tengah hari. Sama juga dengan tinted premium ceramic. Dia reduce cahaya tu macam jadi standard. So, bila waktu tengah hari, rasa macam redup. Bila waktu malam, rasa macam clear. Ini stabil punya pencahayaan. So, anda boleh pilih. Anda boleh pilih. Banyak orang cuba nak jual tinted dia punya tahan panas, tahan silau. Tapi dari segi pengalaman memandu, adakah dia jual sekali? So, kalau anda nak dapatkan pengalaman memandu yang selesa, tanpa silau, tanpa panas, redup sentiasa, pakai premium ceramic. Okey. Saya pasti pakai premium ceramic ni memang terbaik. Titanium dengan premium ceramic memang terbaik. Okey, lepas tu first terbaik, lepas tu dia tahan lama. Okey, so far orang pakai tak ada pernah lagi lah masalah bubble belakang sebelum 5 tahun. Okey. Kalau ni baru lagi. Kita baru 2 tahun kita buat benda ni. Kalau ni dah lama lah, memang kalau setahun 2 tahun tu memang akan bubble lah. Okey, kalau ni baru lagi. So far 2 tahun 3 tahun okey. Yang ini paling lama. Dari rumah saya jual yang ni. Daripada saya buat kat rumah, saya jual yang ini. So far memang terbaik lah. So, kalau anda nak cari tinted yang betul-betul tahan silau, tahan panas, cepat sejuk, okey, parking panas, cepat sejuk, lepas tu mata sedap, tak ada masalah perit, pakai PC atau TI, puas hati. Okey, hari tu kita pasang kat bas pun kita recommend pakai TI. Harga mahal, tapi kalau pakai 5 tahun pun tak ada masalah, murah lah sebenarnya. Okey, sebab satu roll bermahal, ribu-ribu. Okey. Okey, yang ini dia punya package. Kita ada buat tinted, kita ada banyak package tinted. Okey. Package yang Norman sendiri recommend. Okey, lepas tu package ekonomi, nak murah-murah punya, ni 100, 150, 200 tu siap cuci lah. Okey, yang ini package premium. Okey, package premium ni orang akan anggap premium tu dari segi IR. Okey, sebab tu saya tunjuk package premium ni ada 3 jenis. Nak cari tahan panas, nak cari tahan silau, tiga-tiga ni ada. Nak cari yang saya recommend, pakailah ni. Pakailah yang ini. Okey, ini yang saya recommend. Tapi ramai je orang pasang ni, ramai je orang pasang ni. Tapi ni yang saya recommend. Sebab apa? Sedap mata. Ini sedap jugalah orang pakai. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kalau tak nak yang saya recommend, pakailah yang ni, tak apa. Okey, ini pun sejuk, ini pun sejuk. Okey, ini pun saya recommend, ini pun saya recommend. Tapi kalau nak yang terbaik, okey, tinted yang special material, saya recommend ni. Okey. Saya tak jual dia punya UV, saya tak jual dia punya IR. Okey, saya jual pengalaman memandu selesa. Pengalaman memandu selesa yang ini.
Okey, yang ini selesa. Tapi yang ini saya pakai sendiri. Itu perbezaannya. Okey, kalau yang ini separuh-separuh lah, maksudnya 3 depan, 3 belakang. Okey, yang ini full car. Okey, yang ini 3 depan. Ini semua 3 pintu, tak penuh lah, tak full. Kalau ini aircon, yang ini tinted lampu. So kalau anda nak cari tinted yang berkualiti, tahan panas, boleh dapatkan Norman Tinted. Okey, lagi satu saya nak cerita, UV dan IR boleh di add on. So berhati-hatilah pilih tinted. Boleh di add on, maksudnya dia ada something material, atau dia something chemical semasa dia proses filem tu. So kalau dia pakai chemical, dia taruhkan dalam filem tu, so dia akan jadi tak tahan lama lah. Tapi kalau dia add on material, so dia akan tahan lama macam ni. Okey, tahan lama. Ni sofa memang tahan lama. Saya contoh saja. Puas hati. Yang ini kalau anda nak cari murah sikit, waranti 3 tahun, ni. Kalau anda nak cari yang waranti lama sikit, yang ini. Okey, kalau anda nak pakai yang biasa, yang ini. Itu berbeza pada waranti. Okey, kenapa saya cakap berbeza pada waranti? Ramai orang waranti cover dekat dia punya pudar, bubble, tapi sebenarnya itu tak penting. Yang paling penting apa? Clear view tak silau. Clear view tak silau. Kadang-kadang dia tak pudar, tapi dia dah sakit mata. Sebab saya sendiri tukar tinted sebab sakit mata bila tengok tu dia blur. So kalau ini saya boleh berani 3 tahun, 2 tahun sebab material dia material biasa, tapi dia punya spek tinggi, premium, tapi material standard, pertengahan. Kalau ni material premium, spek pun premium. Dia punya filem tu belum ada UV, belum ada IR, dia just filem tu dulu dah guna yang premium masa diproses tu. Okey, yang ni pun sama, dia dah guna yang premium. So nak pasang tu dia ada macam susah sikit, tapi bila dah lekat dekat cermin, dia tahan lama. So kita pun ada spek JBJ. So kat sini lah dia punya package. Yang ni spek JBJ, package spek JBJ. Yang ni package yang anda nak ambil kalau anda nak pakai package A, ni package B, ni package C, ni. Okey, kalau nak rasa tahan lama dan tak nak fikir pasal tinted lagi lepas pasang, pakai ni saja. Okey, selesa memandu. Okey, pengalaman memandu tu selesa, tahan lama. Dari JB ke KL tak ada masalah sakit mata. Kalau yang ini pun tak ada masalah. Kalau ini adalah sikit masalah sikit. Okey, kalau nak cari yang berkualiti, dapatkan Norman Tint. Okey, assalamualaikum, bye bye, peace. Ini yang sudah pasang. Ni seramik. Sofa okey lah seramik. Kalau tengok dari sini nampak seramik. Okey, nano punya filem nano. Kalau yang depan ni filem Korea, Powcool, bukan filem nano. Dia punya serlahan dia tak sama. Betul tak? Kalau anda tengok sendiri anda boleh nampak lah, serlahan dia tak sama. Okey, dia punya keserlahan dia tak sama. Okey, ini dari dalam. Okey, ini dari dalam. Okey, terima kasih kerana tengok live saya. Assalamualaikum, bye bye, peace.